Belum Kak Vida record. Itulah belum ni. Hmm. Okey, ini Kak Pidah nak cerita tentang business forever living. Yang Kak Pidah selalu cerita dalam live kan. Kan Kak Pidah tunjuk dekat video lah konten tu. Okey, business forever living ni dah lama. Okey, dah lama iaitu sejak tahun 1978 ada dah. Dan bulan 5 ni dia dah 48 tahun dah. Dah celebrate birthday dia itu. Dan dia berpusat di Arizona, US. Dia besar, iaitu syarikat global lah, dah masuk 170 buah negara, dah lahirkan lebih 10 juta pengedar dan ribuan jutawan. Bukannya di Malaysia, malah di seluruh dunia. Dan syarikat ni kaya. Kaya sebab dia, apa bukti dia kaya? Dia bebas hutang. Dia modalnya US 20 million USD. Dan aset dia berbilion sebab dia punya dan dia private company. Private company ni iaitu dia semerhad lah. Dia tak perlu ada shareholder. Kan bila ada shareholder dia kena berbagi persen dengan shareholder dia lah kan. Dan dia membuktikan diri kaya ni sebab dia ada resort-resort dia boleh sell cash, dia ladang dia sendiri, dia ada gurun dia sendiri kan, perkapalan dia sendiri semua. Kalau macam tempat bucin di sana, ni dia punya sendiri dia beli secara cash. Okey. Syarikat ni kukuh iaitu jualan sentiasa menaik setiap tahun. Sejak tahun 1978 tak pernah jatuh. Sebab produknya adalah produk yang sangat orang perlukan. Kan? Produk terdesak kan? Dan dia tidak terkesan dengan krisis ekonomi dunia. Okey, ini kan ada orang cakap, ada orang tanya kat Pidah lah. Ini produk US ke? Kan, ini Israel ke? Kan? Tapi kita tengok kat sini, kan dia ada banyak top center dia, 30 top center di negara UAE. Dan salah satunya ialah di negara Palestin. Kat sini kita nampak Forever sebenarnya menyumbang ekonomi kat Palestin, kan. Dan bila dia boleh masuk ke Arab Saudi, maknanya dia patuh syarak, patuh syariah lah produk dia. Okey. Sekarang ni kita cerita tentang produk dulu sebab kalau company tu dia lama bertahan, dia mesti ada produk yang bagus lah kan. Produk dia, produk Forever Living ni bukan produk keras. Dia produk head to toe. Bukan produk bermusim. Kan, dan bukan produk viral. Maksudnya kan orang ikut musim-musim yang orang perlukan. Contohnya kalau macam aku raya masuk musim raya yang orang beli kan. Dan kalau produk viral, kalau satu produk tu keluar kan habis semua company keluarkan. Tapi dia lain-lain label company je. Tapi Forever Living tak. Kalau orang tengok kan, orang tengok yang betul-betul ni orang tahu ni ialah daripada cakap Forever. Kan. Dan dia produk terdesak. Orang terpaksa beli untuk kekal sihat cantik dan atasi penyakit. Sebab apa? Masa yang sekarang ni pun kan kita ada dengar tak kan penyakit tu dia memusim. Bulan ni musim kencing manis, bulan depan musim darah tinggi. Bulan sekali lagi bulan sakit jantung. Tak ada kan? Kalau kita dengar orang kan semua cerita tentang penyakit yang kita tak pernah dengar pun. Kadang virus yang kita tak pernah dengar pun orang cerita anak dia kena virus semua kan. So produk ni sangat-sangat diperlukan. Dan repeat belian dia tinggi, sangat repeatable. Sebab Kapital pun daulat Kapital dalam sebulan tu ada yang pernah beli 2 kali, ada pernah beli 3 kali. Sebab produk dia dalam air lah, bentuk air. So air dia cepat habis kan. Hari satu produk dia head to toe. Kadang-kadang bila kita beli tu kita tengok anak kita pun nak juga ubat gigi buat balik asrama. Lepas tu nak pula deodoran, kawan dia nak deodoran. So produk dia memang kita perlukan. Macam awak pun memang beli dekat pasaraya sebenarnya kan. Setiap bulan memang awak akan dapatkan shampoo, sabun, kan cuci muka, produk-produk macam tu lah. Dan Forever Living ni dia monopoli aloe vera, madu dan essential oil. Dia ada 200 lebih produk. Dan yang Kak Bella cakap ni kilang sendiri, gurun ni sendiri semua kan. Dan dia dipatentkan. So tak ada company lain yang boleh tiru. Kalau ada yang boleh tiru memang kena saman. Belum ada lagi lah yang berani tiru sebab teknologi dia tinggi kan. Okey, ini Kak Bella cerita yang kalau macam awak join bisnes ni, kan produk ni awak akan dapat daripada harga ladang. Sebab dia punya ladang ni sendiri kan. Dan dia daripada tumbuhan daripada tumbuhan produk kepada kita, kepada anda lah kan.
Sebab forever ni penanam, pengeluar, pengedar produk kesihatan dan kecantikan dan buaya yang terbesar di dunia. Ladang dia 2 kali ganda negara Singapura. Tengok dia satu pelepah tu pun 1 kilo ke 2 kilo. Dia punya berat dan dia panjang kan. Dan dia cara proses pun dia mesti guna tenaga manusia. Dia bukannya guna mesin sebab dia organik kan. Produk organik dia kena guna tenaga manusia. Dia ada kilang dia sendiri ni. Ha. Okey, Kak Bila nak bawa awak pergi jalan-jalan dekat ladang aloe vera. Ingat tak? Yang tengok dia tanam dengan gunakan tenaga manusia. Hmm. Dan dia baja dia ialah baja tek kambing. Dia tak boleh guna mesin. Masa tanam tuai tu dia mesti guna tenaga manusia. Cara proses dia, kena buat kilang, diproses dengan ni lah. Okey, dia kena potong aloe vera tu, kena keluarkan gel itu, dia kena 0.5 saat. Dia tak boleh lebih daripada tu. Sebab tidak nanti dia akan keluarkan getah yang boleh menyebabkan keracunan. Tengok dia ambil gel saja. Tengok. Okey, aloe vera dia ambil gel tu, yang kita minum tu ialah 98.7% aloe vera dia. Dan ini persijilan ataupun iktirafan ni lah. Ini ialah badan ni badan dunia yang Scientific Advisor Board yang mengiktiraf pengiktirafan untuk Forever Living yang ini antara pengiktirafan yang dunia lah iaitu kosher, iaitu apa ni, dia mengesahkan tak ada alkohol dan tak ada penyayangan terhadap binatang dan IASC. IASC ni bukan senang nak dapat pengiktirafan ni sebab apa International Council kan yang mengiktiraf Forever Living ni teknik pemisahan getah itu sangat yang terbaik dunia lah. Okey, ini yang Forever Living punya produk ialah produk sunnah, makanan sunnah yang boleh dijual, yang senang dijual lah sebab orang pun dah tahu kan aloe vera ni dah lama digunakan masa zaman Rasulullah lagi. Dan masa zaman Mesopotamia, masa zaman Mesir Purba lagi. Dan madu pun ada disebut dalam Al-Quran iaitu dalam surah An-Nahlu tentang Allah wahyukan lebah. Buat sarang-sarang di bukit-bukit, di pokok-pokok tangan-tangan manusia. Dan kita tengok kan aloe vera ni dah digunakan masa zaman Christopher Columbus, Alexander the Great, kan masa untuk merawat askar dia cedera tu kan, dan masa Mahatma Gandhi untuk digunakan masa mogok lapar. Dan madu pula, madu kita ialah madu gurun. Dan ada Forever ada gurun dia sendirilah dekat cerita lepas ni. Dan madu ni sangat pure, iaitu kurang daripada 17% kandungan air. So madu pure ni dia sangat bagus sebab kalau dia pure maksudnya dia baik untuk sistem imun badan.
Dan nutrisi. Okey, ni Kak bercerita tentang gurun dia. Dia gurun yang Frewelin punya ni dah berusia 200 lebih tahun lah, masa abad ke-16 lagi. Dan gurun dia Frewelin ni punyalah best, punyalah kaya, dia keluarkan 4 produk lebah. Masa kita tengok satu-satu company tu dia keluarkan satu-satu kan. Contoh macam madu cecair tu, atau dikeluarkan Royal Jelly ke, atau Bee Pollen atau Bee Propolis, satu-satu je. Tapi Forever dikeluarkan semua. Itu Forever Bee Honey, Royal Jelly, Bee Pollen dan Bee Propolis. Ni ada dia punya fungsi tersendiri. Siapa nak kulit gebu, nak cantik awet muda, memang Royal Jelly sangat-sangat bagus. Sebab Kak Pita memang suka Royal Jelly. Kalau tak guna produk Forever pun dulu, Kak Pita memang suka guna Royal Jelly ni daripada dulu. Dia memang bagus untuk kesihatan rahim, untuk mengucurkan rahim semualah. Dan kat sini semua ada. Semua ada produk tu. So tak payah kita nak cari apa dekat company lain lagi dah. Dekat Forever Link semua lengkap dah kat Forever produk lebah ni. Okey, Kak Bida nak beritahu produk yang Forever keluarkan ni ialah produk yang unik dan berkualiti terbaik. Dia ada 2 killer produk, iaitu aloe vera. Aloe vera dia gel. Kan kalau gel dia pure. Dia pun sebab ikut kajian sains 80% penyakit datang daripada usus yang kotor, 20% daripada datangnya pada salur darah kita yang tersumbat. Rasulullah pun cakap kan, Rasulullah kata perut ni rumah penyakit. Dan sebenarnya salur darah kita ni 2 kali ganda pusingan dunia. Macam mana kita nak jaga salur darah kita tu. Sebab tu ramai kan yang tak cakna, tak nak beritahu tentang penjagaan salur darah. Tiba masa ni kan 30 tahun, 40 tahun, tiba datang penyakit, tiba stroke, tiba jatuh pingsan kan. Sebab salur darah dia dah berlaku keradangan. Dan usus kita ni pun panjang dia 6 kali ganda tinggi kita. Berlengkar-lengkar, berhimpit-himpit. So macam mana kita nak jaga dia? Dan sebenarnya Kak Bila nak beritahu, produk ni memang produk yang berkata-kata, bukan dia ada mulut. Tapi bila you guna minum aloe vera ni kan, bila Kak Bila minum aloe vera ni, atau awak masuk, awak dapat satu botol aloe vera ni, awak minum, awak akan rasa masam, masin, pahit atau payau. Mesti ada rasa ni kan, tak boleh nak bohong kan. Kalau doktor dia tak dapat trace masalah dalaman kita daripada awal, kita dah sakit dah tahap 3, tahap 4, baru kita tahu kan, dah kena MRI lah, kena ni semua kan, kena masuk kamera lah semua kan, barulah nak dirawat. Tapi aloe vera ni dia boleh detect masalah dalaman kita daripada awal. Sebab tu produk ni kita cakap produk yang boleh bercakap. Dia tak ada persaingan. Maksudnya kalau masam tu, kalau awak minum rasa masam tajam tu kan, maknanya kan dah banyak toksin dah tu. Kebanyakan orang memang ada rasa masam tu sebab kita makan hari-hari. Okey? Ni tengok tepi ni. Kat tepi ni akan tunjuk awal asalnya kan usus kita kan bersih, lahir-lahir minum susu ibu kan. Lepas tu lama-kelamaan dah 10 tahun, 20 tahun dah start makan semua macam-macam lah kan, makan masuk tu. Lama-kelamaan dia akan dia toksin tu dia akan selaputi kita punya usus tu. Dan yang buang hari-hari tu ialah hampasnya kan. Yang tinggal tu toksin. Toksin tu yang racun lah. Kan? Betul? Cuba awak tengok ada tak tanda-tanda ni yang ada dekat badan awak. Kan kalau sembelit. Sembelit orang ingat ini macam masalah biasa. Tak buang air kan. Tak buang air 3 hari, 4 hari. Itu sebenarnya petanda tak baik. Itu petanda badan kita dah bagi hint. Kita akan ada masalah penyakit. Kan kalau tak dibentras awal. Lepas tu kembung perut. Lepas tu sakit kepala. Lepas tu badan letih dan lesu. Walaupun tak buat kerja sangat kan. Tapi badan kita letih, lesu je kan. Tak semua benda macam tu. Rasa macam tu. Lepas tu mulut berbau. Ini sangat-sangat bahaya. Sebab apa kalau mulut berbau ni kan. Kan kita sendiri rasa tak selesa. Kan. Ni kan orang lain. Lepas tu perut buncit. Kan buncit dia bukan biasa-biasa lah buncit yang terik. Tu usus kotor lah tu. Dan kulit kusam. Tengok kadang orang tu kan, orang tu dia badan dia okey kurus cantik tapi kulit kusam. Ni sebenarnya tanda toksin yang ni kan. Toksin penuh dekat usus kita tu, dalam badan kita. Dan kemarut makan. Kan kita lepas makan nasi kita nak makan ni, makan lagi lain. Itu antara tanda-tanda badan kita penuh dengan toksin. Okey. Ini Kak Pida nak tunjuk.
Ini demo tentang aloe vera gel. Kenapa kita kena minum aloe vera gel setiap hari? Minum setiap hari. Dan analoginya ialah betadine. Kenapa betadine? Ini adalah contoh racun yang kita masukkan ke dalam badan kita setiap hari dalam makan dan minum kita. Contohnya lemak, pewarna, pengawet, bahan kimia, pencemaran udara, radiasi yang kita guna telefon hari-hari itu kan. Betul kita gunakan ini segera juga sebagai contoh usus kita, sebab usus kita pun panjang dan melengkar macam ni. Usus kita serap yang apa yang kita makan hari-hari itu kan. Dia tak tahu nak jerit. So kita stop makan. Tapi bagaimana dia air kosong yang bertindak balas, dia bukannya ejen toksin tau, dia memudah cara je untuk memudahkan perjalanan darah kita. Bagaimana aloe vera gel ni dia bertindak balas dengan toksin-toksin yang masuk dalam badan kita tu. Sebab tu kena minum aloe vera gel ni setiap hari untuk kekalkan kesihatan. Lepas tu kita ambil Maggi ni, kita masukkan ke dalam aloe vera pula. Tengok bagaimana dia membuang toksin-toksin kita tu dengan mudah. Kan sebab dalam ni ada saponin, iaitu sabun semula jadi dalam aloe vera tu sendiri. Sebab tu kena minum aloe vera ni setiap hari. Kita makan dan minum hari-hari kan. Macam tu juga aloe vera ni juga. Kita minum 2 kali sehari. Tengok ajaibnya, tengok dia buang segala toksin, dia takkan mudah melekat balik ke dinding usus kita tu. Sebab dia ada satu lapisan melindung yang melindung usus kita sebenarnya. Tengok bagaimana dia bertindak balas dengan toksin tu. Amazing kan? Kena minum setiap hari aloe vera gel ni untuk kekalkan kesihatan kita. Okey, ini demo omega 3 plus, iaitu 20% penyakit berpunca daripada saudara kita disumbat tu. Assalamualaikum. Saya nak tunjukkan bagaimana kolesterol ataupun lemak dalam saudara kita boleh dihancurkan dengan minyak ikan. Di sini kita ada 2 gelas yang diibaratkan seperti saudara kita. Air panas ni pula, ini ibarat macam darah kita. Styrofoam ini kita boleh anggap ibarat macam kita punya kolesterol yang telah tersumbat dalam saudara kita, yang datang daripada pemakanan kita sehari-hari, iaitu makanan bergoreng, berlemak, berminyak. Kemudian saya nak uji 2 minyak ikan yang biasa kita pakai, iaitu BioLife dan juga Forever Living Omega 3. Kita pakai BioLife dulu ya. Saya pecahkan minyak ikan ini dan titiskan dalam styrofoam, menunjukkan bahawa kita sudah makan minyak ikan dan dia akan masuk dalam saudara kita dan bertemu dengan kolesterol kita. Betul juga ujian satu lagi, kita menggunakan Forever Living Omega 3 Plus yang mana saiznya lebih kecil. Kita titiskan minyak ikan Omega 3 dalam gelas, menunjukkan bahawa kita sudah makan dan minyak ikan itu akan bertemu dengan kolesterol yang berada dalam saudara kita. Kemudian kita boleh tengok tindak balas yang berlaku ke atas styrofoam yang berada dalam gelas ini. Kita lihat styrofoam yang berada dalam gelas yang menggunakan Omega 3 Plus seperti Forever Living, kecut ya. Styrofoam tu kecut dan disut, menunjukkan kolesterol musnah bila kita amalkan Omega 3 Plus. Manakala yang satu lagi ini tak berlaku apa-apa perubahan. Saya beramal dan bila Omega 3 Plus daripada Forever Living. Okey. Ini kalau demo ni kita buat, memang orang akan terperanjat lah kan, sebab sebelum ni tak pernah ambil tahu pun macam mana cara nak tengok kan omega macam mana yang terbaik. Sebab kita guna produk kan, kita beli guna duit kan, so kita mesti nak yang terbaik masuk dalam badan kita. So kena bijak pilih produk, kena pilih yang terbaik. Okey, ini Captain Asia tentang testimoni global lah. Dah masuk testimoni ni masuk di Guinness Book of Record, iaitu rahsia panjang umur nenek tua yang kembar ni di Jepun lah. Sebenarnya TV Jepun dia jemput kedua nenek tua ni untuk dia wawancara. Dan apa yang Forever Living dapati, dia bawa lah aloe vera ni, itu yang diambil keratan ni untuk tunjuk semua ni rahsia nenek tua ni panjang umur. Dan orang Jepun dia guna 2 liter, dia minum 2 botol satu hari. Itulah rahsia kesihatannya, dia tak ada penyakit. So fitrah kita sebagai manusia, kalau hidup mestilah mati kan, sebagai makhluk lah. Tapi dia dalam keadaan dia sihat. Orang Jepun minum 2 botol tau. Orang Malaysia takut dia minum aloe vera ni. Makan ubat tak takut pula kan. Minum aloe vera takut dia. Pun rasa tuan, kalau minum tu ada apa-apa tak jadi. Takut bocor pula usus dia kan. Tapi dia makan ubat bertahun-tahun tak takut pula. Itulah. Kak Pina nak beritahukan, jangan takut minum aloe vera. Dia tak ada bahan sintetik. Okey. Dan diuji juga dekat kucing tertua dunia, iaitu kucing nama dia Spike. Tengok, dia muka dah tua. Dia dah berusia 217 tahun. Kan.
So kucing ni dia agak ada jangka hayat dia kan. Tengok dia masih panjang umur, tuan dia bagi aloe vera, dan Kak Pida pun bagi kucing Kak Pida aloe vera juga pakai string tu kan. Dan bila bagi aloe vera ni dia lagi tak suka keluar rumah. Sebelum ni dia macam tak lagi lari pada Kak Pida lah kan, nak keluar rumah, sekali dia duduk di rumah. Jadi behave dia. Bagilah kucing kita aloe vera ni. Okay, ini semua ni kronik lah dalam negara. Yang tu ini kronik saja. Ini masalah back pain, kan diguna produk detox ni, dan ada nutrisi lah, kan lengkap lah dengan nutrisi semua. Dan cirrhosis ni masalah kulit lah, masalah kulit yang susah nak settle. Apa ni kalau kita ingat macam tak ada penawar kan. Contohnya kita terperanjat lah tengok semua ni penyakit sopak. Ini adalah FBO daripada Turki, luar negara. Ini daripada Malaysia, penyakit sopak. Dulu Kak Pida ingat, penyakit sopak tak ada ubat je. Buat sampai mati dah kan. Sampai hayat rupa-rupanya ada, boleh disettlekan dengan aloe vera kan. Dengan produk aloe vera ni. Luar biasa kan. Dan ini Cik Esah ni, asal ni di kursi roda, tapi berkat istiqomah dia guna produk ni, detox usus dan salur darah, untuk orang yang paralyzed, untuk orang yang ni kan, sakit lutut semua kan. Memang sangat-sangat baiklah guna ni, dan memang beribu-ribu testimoni lah. Dah 48 tahun dunia, memanglah beribu testimoni kan. Tengok betapa luar biasanya. Dan ini ialah download Kak Pida, ada Abang Zack. Kak Pida jumpa Abang Zack ni dekat media sosial, dekat IG Kak Pida jumpa dia. Dan asalnya Abang Zack ni tanya nak buat bisnes, kan. Tapi Kak Pida cakap Abang Zack kena minum dulu. Abang Zack kena minum dulu. Lepas tu baru dia cerita. Bila Kak Pida sembang dengan dia, baru dia cerita. Dia kata dia ada darah tinggi dan dia hampir minor stroke. Tu Kak Pida pun suggest dia guna produk ni, dan hasilnya ada testimoni daripada Abang Zack sendiri. Abang Zack yang buat video tu. Dan Abang Zack dapat bonus turun berat badan. Sebenarnya dia tak fikir pun turun berat badan, dia cakap. Tapi sebab dia guna tu untuk buang kolesterol, dia buang toksin semua kan, dia dapat bonus turun berat badan, daripada 97 kepada 85 kg. Kan. Okey, banyak lagi sesuatu lain nanti you boleh tengok. Ini adalah tips penting untuk pilih bisnes terbaik, untuk jadi jutawan, untuk dapat dividen tahunan UST. Mesti tengok 3 konsep ni yang membezakan Forever Living dengan syarikat lain. Okey, ini ialah yang pertama. Yang pertama ialah syarikat Forever Living ni dia tak ada orang tengah. So kita direct lah, sebab kita kan Kak Pida suruh cakap kan, kita direct daripada kilang, dapat keuntungan pukal kan, yang 70%. Okay, ini yang sebelah kiri ni, ini traditional, cara lama dulu lah kan. Kalau orang tengah ni ialah biasa dia founder kan, dia untung 30%, dia ambil daripada kilang. Okay, di bawah tu dia mesti ada agent dia, master stokis, stokis daerah. Macam Kak Pida punya downline jumpa dekat ni live tu, dia kata sebelum ni dia buat satu produk, dia dia join dekat Perak, dia kata kan. So dia tak boleh ambil dekat sini dengan harga yang dia punya tu. Dia kena ambil dekat stokis Perak. Tapi dekat Forever Living tak. Mana je awak berada kan, awak duduk mana, walaupun awak daftar ke Seremban Negeri Sembilan, awak boleh beli dekat Penang, dekat center Penang, atau awak kat Kuantan, dekat Pahang, awak boleh beli kat center Kuantan, dan boleh beli melalui apps je, terus direct je kan, untuk permulaan je, kan kena upline yang daftarkan. Dan ni Forever Living, yang sebelah ni Forever Living, iaitu kan daripada ladang terus kepada anda, terus direct. Buktinya kan, kalau awak nak join bisnes ni, Kak Pida akan daftarkan, dan siapa yang bawa awak pada Zoom malam ni, dia akan daftarkan dulu pada permulaan, dan awak akan dapat satu botol aloe vera gel. Dan situ awak dapat apps, website kan, betul, awak boleh beli sendiri dah terus. Itu awak perlu promote kepada pelanggan awak, direct dapat daripada harga kilang. Nanti Kak Pida tunjuk macam mana awak boleh dapat harga direct tu kan, nanti lepas ni boleh tunjuk. Okey, ini konsep yang kedua ialah BVPV ni. Kan, syarikat Forever Living dia tak ada guna BV, PV, SV, RPV semua kan. Contoh Kak Mas ajak Kak Pida join bisnes dia. Kan bisnes dia ni dia kata ajak Kak Pida masuk, bayar 2,000 dan Kak Pida dapatlah barang 20 barang daripada situ. Tapi bonus dia dikira dikecilkan daripada harga 2,000 tu jadi 8,000 PV. Dekat sini kan 800 PV.
80% VV dia darab dengan 10%. Kan? 10%. Kat situ dapat RM80 je masuk dalam akaun Kak Mas. Daripada apa yang Kak Bidah beli barang semua kan, Kak Mas pun dapat RM80. Tapi berbeza dengan syarikat Forever Living, kan Kak Mas ajak Kak Bidah join Forever Living, Kak Bidah keluar duit dapat barang, guna barang tu head to toe tu. Tapi Forever Living bayar terus darab daripada harga jual tu, RM2,000 darab dengan 10% iaitu dapat 200. Kak Mas dapat 200. Tapi sebenarnya Forever tak bayar 10%. Ini contoh ya. Nak contoh. Okey, Forever bayar, awak join tu kalau orang baru daftar 25% daripada harga jual. Lagi besar. So kalau kita nak berniaga, kita nak duit ke nak BV? Awak nak berniaga lah kan? Awak nak start berniaga, awak nak BV ke, PV, SV ke atau nak duit? Kan? Sebab PV, BV ni kan kalau kita pergi kedai, keruncit, nak beli minyak, beli susu anak, semua tak boleh. Nak beli pampers, kan? Tak terima BBB, semua dengan duit-duit je kan? So kita kena dapat daripada harga jual. Hanya syarikat yang bagi keuntungan daripada harga jual dia mampu bagi bonus yang tinggi kepada awak. Kan? Ini sebenarnya yang Kak Pidah asalnya dulu Kak Pidah terperanjat lah kat sini. Asalnya dulu Kak Pidah nak close upline Kak Pidah itu Coach Izalin kan. Sekali ditunjuk dekat sini dan Kak Pidah terperanjat sebab Kak Pidah tak pernah tahu pun ada syarikat yang macam Forever Living ni. Sebab Kak Pidah ingat semua syarikat sama. Semua syarikat di Malaysia ada BVSV ni. Kan. Dan kita beli melalui agent. Dulu Kak Pidah beli produk pun dekat stokis. Kan dia ada stokis dia kan. So harga kita jadi dia akan pergi kepada dikecilkan harga kita tu. Bonus kita kecil lah dan bonus Kak Pidah pun tak ada. Dapat untung runcit je. Bila dapat bonus pun tengok sampai kan cek kan RM80. Tapi banyak kali dah beli repeat barang dan ada penajaan juga. Tu Kak Pidah pelik, ada penajaan. Masa tu Kak Pidah memang tak faham langsung tentang plan. Itu kesilapan lah. Sebab plan yang syarikat lain boleh diubah. Forever tetap je plan yang sama je sini. Senang faham. Okey. Ni Kak Pidah beritahu tadi kan. Leader-leader yang lahir, yang ramai jutawan di seluruh dunia ni kan, bukannya di Malaysia je, bukannya orang putih je, bukan dekat US saja, malah dekat negara Timur Tengah pun lahirkan ramai jutawan, terutama ni leader Turki ni, Meriam dan Selim ni. Tengok dia dapat USD ni dan dia pun ada network. Ini bukannya business scam dan mesti dan dibuktikan dia ada network yang besar lah. Dan ini satu seorang lagi Hossam Nanagwa. Tengok CBM, check CBM dia 340,000 USD bersama dengan 1 juta lebih. Kan ni Meriam ni pun macam tu lah 1 juta lebih keluar RM. Dan ini antara center-center di negara Timur Tengah. Kalau tak percaya lagi kan, ni antara top center di negara Timur Tengah. Banyak kan. So kalau pergi kat negara UAE boleh dapatkan juga produk. Tak ada masalah. Okey, ini perbezaan Forever Living dengan syarikat MLM lain. Okay. Forever Living kan satu kaki dibayar habis. Contoh kan kalau biasa kan kalau macam dekat Forever, pangkat yang paling tinggi, persen pentinggi ialah manager 48%. Bila kalau syarikat lain 48% tu kan dia sama level dia kan dah terputus dah. Dah terputus, tapi Forever Living tak. Kan satu kaki pun dibayar habis. Manager dengan manager Kak Fidah manager dah lahirkan, Kak Nani manager kan. Kak Fidah dapat 6% daripada Kak Nani. Kan. Forever Living bagi total sebelah kaki ni 11% tau. Betul Kak Nani dilahirkan Nisa. Nisa daripada si Pitang tu. Kan Kak Fidah dapat daripada Nisa ni 3%. Dan Nisa lahirkan Ali. Daripada Ali pun Kak Fidah dapat 2%. Kan satu kaki ni bayangkan kalau setiap seorang ni buat sale 100,000, Kak Fidah dapat total satu kaki ni 11,000 macam tu. Sama pangkat tertinggi takkan putus dengan downline. Tapi berbanding dengan syarikat lain, sama pangkat bawa lah haluan masing-masing. Macam Forever ni ibaratkan mak dengan anak kan. Takkanlah mak kan dia dah ajar anak dia, dah sekolah tinggi, dah masuk universiti, dah belajar pandai, dah boleh berdikari. Kan semua kan. Betul dia nak tinggalkan mak macam tu je.
kan dia kenalah pergi dia menyumbang kepada mak dia kan. Macam itulah konsep Forever ni. Tapi MLM lain kan dia kejam. Dia sangat kejam. Kalau sama pangkat kan bawa lah orang masing-masing. Sekarang kau cara aku kan. Kan kau ambil lah downline aku semua kan. Kan disalangnya pula aku punya macam tu. Jadi macam silaturahim tu terputus. Kan Forever Living tetap kita sampai bila-bila. Takkan terputus. Okey, ini track record ramai yang lahirkan ribuan jutawan seluruh dunia ni. Kan ni antara track record yang Forever Living bayar bonus dalam USD. Ini ialah Rough Cape tu dan yang ini adalah inilah FBO daripada lahir daripada ni lah. Champion Bonus Manager. Dia dapat dividen tahunan setahun sekali, bulan 4 macam itu. Bulan 4 sepatutnya dia adakan di Abu Dhabi kan. Tapi Forever ni kalau macam dekat itu dekat Timur Tengah kat Dubai kan dia punya airport kena tutup, tak boleh pergi kan. Forever dia bukan cancel, postpone bulan lain ke tahun depan ke tak. Forever pergi catat The Mines Convention Center tu. Dia bawa semua FBO untuk terima dividen kat sana. Dia tak pernah cancel walaupun berlaku krisis apa pun kat dunia. Dia bawa ke tempat lain. Dia tak cancel pun. Dan ni masa terima Chairman Bonus Manager antara yang tertinggi lah. Termasuk sifu kita Datuk Desmond. Datuk Desmond dan sifu Adan Simo. Kan. Okey, ini antara yang terima yang lain lah satu dunia. Okey, ini konsep yang ketiga ni Forever tak ada pairing matching terbalik lah. Tadi patut kemudian tadi kan. Salah lah slide kat Bida. Okey, ini yang konsep yang ketiga ni ialah tak ada pairing dan matching. Pairing-pairing ni yang bahaya ni. Kebanyakan syarikat memang ada pairing-pairing ni. Okey, sebenarnya kan skim piramid ni, pairing ni skim piramid lah adalah diharamkan. So kita jangan buat bisnes yang haram lah. Kita nak buat orang tapi buat bisnes yang tak adil. Sudah nanti kita yang kena maki. Kita tak tahu plan, betul kita ajak lagi orang. Betul. Kita pun sama nanti kan. Kita pun sama terciduk dengan syarikat lain tu. Betul. Orang biasa sistem pairing matching ni dia tak lama tau. Dalam sebulan 2 bulan adalah dapat pelanggan, lepas masuk bulan ketiga bulan 4 dah tak ada lagi dah. Sebab apa? Dia macam ni. Kalau pangkat yang tinggi ni, kalau lain M&M kan 40% contoh kat Pidah ni, kat sini kat Pidah. Okey. Bawah ni Kak Mas dengan Kak Ani. Okey, mula-mula ni okeylah Kak Mas Kak Ani sama sale dia pairing kat situ sebab sama sale dia 3,000 kan. So ada bonus kat sini. Bulan yang kedua kan, Kak Ani buat 3,000 je. Kak Ani kena balik kampung semua kan. Tak dapat buat bisnes. Dan Kak Mas dah buat 5,000 kat sini. Dekat sini tak ada pairing. So Kak Bida tak dapat apa-apa tau. Apa yang berlaku kat sini, Kak Bida pergi top up nak jadikan Kak Ani ni balance dengan Kak Mas 5,000. Apa yang berlaku? Barang melambat-lambat. Simpanlah buah katil. Laku ke tak laku barang tu kena juga beli nak genapkan pairing nak samakan dengan Kak Mas ni. Kau tak dapat bonus. Bonus pairing tak dapat. Inilah sebenarnya kan tak adil. Berlaku ketidakadilan kat sini lah. Dan sistem itu sebab sistem piramid ni diharamkan. Kan. Tapi Forever Living, ni kat bercerita tadi. Kan, Forever Living tak. Satu kaki dibayar habis. Satu kaki gajah pun tetap dibayar. Sebab dulu Kak Bida buat bisnes yang terakhir tu, yang last bisnes Kak Bida sebelum join Forever tu, satu kaki Kak Bida belah kanan, ada dia punya point kat situ, 200,000 lebih. Bukan 1,000, 200. Tapi kiri tu tak ada langsung. Tapi kan memang tak dapat apa-apa. Langsung tak dapat apa-apa. So syarikat yang ambil semua. Tapi Forever Living tak. Satu kaki dia bayar habis. Kan satu kaki tu tengok dia bayar 632. Maknanya 11% Forever bayar. Bonus yang paling kecil dekat Forever ialah paling besar kat syarikat lain sebenarnya. Kan satu kaki ni kalau ni Kak Mas dapat buat sale 100,000. Kak Mas dapat 6%. Bawa ke Kak Mas Su dapat buat 1,000 juga. Manager pada Kak Mas dapat 3% pada dia, 3,000. Betul ada lagi bawah pada cucu Kak Mas tu ni buat ni 100,000 juga. Kak Mas dapat 2%.
kat sini Kak Pida total dapat 2,000 dan total keseluruhan 11,000. Maksudnya satu kaki je forever bayar. Forever bayar satu kaki, tak perlu nak pering-pering pun nak dapat bonus. Okay, Forever Living adalah pilihan terbaik insentif dan reward dia. Insentif memang sangat-sangat best lah dalam Forever ni. Okay, percutian Forever ni 3 kali setahun tau. Melancong ke luar negara 3 kali setahun dengan 2 tiket suami isteri. Ni yang best kan. Lepas tu bonus tahunan USD setiap bulan 4 mesti dia bagi dividen tahunan tu lah. Dan tabung kereta kita panggil Forever to Drive. Okay. Okay, ini ialah insentif Forever to Drive tu. Dia kafan. Dia Forever bukan bagi kereta, dia bagi duit. Kan antara 1,500 ke 3,000. Dia ada level 1, level 2, level 3. Ini antara yang beli kereta dengan kafan ni. Okay, kalau yang ada kan setiap tahun dapat ni dividen, setiap tahun dapat Forever to Drive kan, takkan nak beli kereta, semua kereta dah ada untuk mak ayah, suami, isteri, untuk anak, kan semua ada, takkan setiap tahun nak beli kereta. Dan ada juga orang infakkan, ada juga PO yang buat infakkan van jenazah, kan. So kita pun nak macam tu juga kan, takkan nak beli kereta je dengan duit tu kan. Mungkin ada nak beli tanah kan, mungkin ada nak beli kebun, kan. Ini cara pembahagian Forever to Drive. Yang level pertama dia bayar 1,500 3 tahun berturut-turut tanpa gagal. Dan level kedua Forever bayar 2,250. Dan level ketiga Forever bayar 3,000 selama 3 tahun. Ni ada cara dia. Okey, ni insentif khas untuk kaki travel. Siapa suka melancong kat sini? Siapa suka melancong tapi setiap kali melancong balik tu kena kumpul duit balik. Duit dah habis kan, poket pun dah nipis, dah kosong kan. Tapi kat sini Forever Living siapkan sambil-sambil kita buat bisnes tu, dia siapkan insentif percutian 3 kali setahun. Iaitu yang pertama dipanggil Leadership Incubator Trip. Yang baru ni pergi ke Xi'an, baru balik hari Sabtu lepas Xi'an kan. Ni percutian dalam Asia. Okey, yang kedua ialah Eager Manager Retreat. Eager Manager Retreat ni, okey, ini percutian incubator ni antara Februari, Mac sampai Mac lah. Ini ni sales terkumpul 600,000 lebih kurang macam tu. Dan free ticket fly, hotel, makan minum memang best lah. Kan boleh tengok baru-baru ni pergi Xi'an tu makan sampai lebih kan. Kan sampai tak dah terbuntah makan kan. Betul. Yang kedua ialah Eager Manager ni. Ini percutian antar benua. Percutian 50,000. Suami isteri 2 tiket. Dan kat sini akan dapat hotel makan minum, hotel 5 bintang 5 star lah. Top leader training. Top leader training memang best lah kan. Dan free product, merchandise kan. Ni tahun ni bulan 9 dekat Sun City Afrika. Ni yang ketiga ialah tu Forever Global Rally yang Forever bagi dividen tahunan USD tu. Ni pun layak 2 tiket. Dan ini Forever Global Rally ni dia dapat duit poket. Awak dapat duit poket. Bukannya dapat USD je. Dengan bonus lagi bulan tu, duit poket lagi, tu USD lagi, sampai 3 bonus sekali masuk dalam akaun. Ini yang Kak cerita tentang percutian incubator trip baru ni, iaitu di Xi'an, China. Ini Eager Manager Retreat. Ini memang antara tempat-tempat yang sebelum ni pergi Cancun, yang paling best rock the boat. Kan Forever dia tukar-tukar tempat melintasi benua yang tak pernah dengar, Tristy apa semua tempat tak pernah dengar pun. Kalau kita ada duit pun kita akan pergi ke dekat tempat macam tu kan, baik tu di tempat lain. Lepas tu sebelum ni Phuket dan tahun ni di South Africa kan, yang besar Sun City South Africa ni. Okay, ini Forever Global Rally antara negara yang Forever bawa lah. Ini yang pembagian dividen tahunan dunia tu. Ni insentif yang Kak boleh cakap ni. Kalau awak pergi qualified ke Forever Global Rally untuk dividen tahunan USD tu, akan dapat duit poket juga. Dia antara 500 USD sampai 30,000 USD. Convert lah dengan duit Malaysia berapa kan. Dah dapat ni semua free. Lepas tu dapat dividen, dapat bonus lagi, dapat duit poket ni. Memang belenggang lah pergi kan. Buat baju solat sepinggang ni. Dan ada yang tanya, macam mana Forever boleh kaya benar ni? Kan kaya waktu lah Forever ni. Boleh bagi dividen tahunan juta-juta ni kan.
Kan memang tak mustahil sebab Forever masyarakat yang kaya. Kan dia Forever cuma ambil 3% daripada keuntungan Forever dunia. Contoh Singapura dia ambil 3%, Dubai dia ambil 3%, Abu Dhabi 3%. Itulah berapa negara tu? 170 negara. Dia cuma ambil 3% je untuk bagikan dividen tahunan ni dalam USD ni. Sebab itulah kan kenapa Forever mampu bayar dividen dalam USD. Semua kena dapatkan USD ni. Kan? Tahun depan pergi Hong Kong. Ramai-ramai. Okey, itu semua ni kejayaan kat Forever. Okey? Ini kan Ablan Kak Fidah. Kita ceritakan tentang Ablan Kak Fidah dulu. Itu Coach Zalin dengan suami dia. Dia membuktikan kan dia dapat income 1 juta dalam masa 5 tahun. Kan itu sebabkan 1 juta bukan wang di Forever dah. Sebab dah setiap tahun 1 juta kan ini proven inilah seorang ni MDM Ina, dia seorang kerani asalnya kan. Tapi tengok 1 tahun kan dia speed terus kan, dia all out 1 juta income setahun. Ini lagi best. Ini lagi best iaitu Sifu kita, Sifu Datuk Desmond dah 30 tahun dalam bisnes ni dah. 1 hari dia masuk kan, 1 hari 1 juta. Siapa nak masuk 1 hari 1 juta kan. So dividen tahunan dia dapat dekat 3 juta. Cuma tak 1 hari kan. Kan best kan main duit je kan, money make money dalam Forever ni. Ini ialah Ablan Kak Fidah juga, MDST Rafidah. Kan dah berapa kali lah ni 13 kali kan dapat USD. Dan ini Coach Zalin, ini MDST Rafidah, dia dah dapat income 1 juta dalam masa 2 tahun. Dalam masa 2 tahun ke 3 tahun macam tu kan. Coach Zalin dalam masa 5 tahun. Dan ini Papa Berry, influencer tu dengan isteri dia kan dia tutup pusat bekam, buat Forever Living full time kan, dan dia full swing buat kan sebab buat Forever lagi untung. Kalau buka kedai kan kena bayar sewa kedai lah, SST lah, macam-macam kan, kos-kos lain semua segala kan. So buat Forever Living kat rumah je kan. Kan duduk dekat rumah je kan, tengok income juta kan, dapat pay overseas lagi setahun 3 kali. Ini Kak Fidah. Kak Fidah antara ramai-ramai ni Kak Fidah yang sendiri rumah kan. Bayangkan sendiri rumah Kak Fidah ni kan. Tak pernah terfikir pun kan, sebelum ni suami bagi 500 ambil lah. Itulah yang terimalah, syukur alhamdulillah kan. Tapi kan kalau tu siapa sangka kan dalam pada Kak Fidah tak nak buat bisnes tu, Kak Fidah terpaksa dapat bonus. Sebab asalnya untuk guna, sebab Kak Fidah dah jatuh dalam bisnes lama tu 40,000 masa tu. Kan dah tak nak lagi dah. Kalau cakap dengan Ablan Kak Fidah nak guna produk je. Memang niat yang masa tu. Dan Kak Fidah start buat bisnes ni bulan 11. Join bulan 2. Bulan 11 Kak Fidah speed 5 bulan ni. Bulan 3 2021 Kak Fidah terus manager. Dan terus dapat income 5 angka sebulan. Ini ialah tak pernah buat bisnes juga. Ustaz Adnan ni pun dapat bonus income 5 angka. Tak pernah buat bisnes pun sebelum ni. Dia duduk dekat overseas kan. Dan ini ialah sahabat Kak Fidah, itu penjual awam iaitu Munirah. Kan CBM Munirah ni. Tengok kan total group sale dia 1 juta lebih. Dan income memang 5 angka lah. Dia cuma part time saja. Tu Kak cakap kan, walaupun awak bekerja buat part time, kan awak spend lah 2 jam ke 1 hari kan. Masa cuti tu awak spend untuk belajar. Dan belajar buat bisnes ni sebab kita dah siap dah. Dah siap dah teknik teknik jalan highway kan. Kan dah disiapkan, tak payah nak bengkok jalan lurus, Forever siapkan. Sistem dia bagus. Dan tu ramai tanya lah, tu memanglah Siti Rafidah dah lama, Coach Zalin pun kan dia pensyarah kan, dah lama kan, dah berapa tahun dah. Maksudnya tu ni Kak Fidah nak buktikan ini ialah proven daripada Kak Fidah punya team lah. Yang Abang Zack ni dia asalnya dia nak sihat. Daripada masalah darah tinggi yang sangat kronik lah, dan hampir mana stroke. Dan dia dapat kesihatan dan income dia 5,000 lebih dalam masa 3 bulan. Dan ini penjual awam juga, Hadi Matun, seorang guru. Dia total income dia 4 bulan 2,700 lebih. Sambil-sambil dalam sibuk-sibuk tu dia kata sibuk lah Kak Fidah nak buat tu ini macam-macam lah cikgu kan sekarang ni. Ini Abang Zack ni Kak Fidah kenal dekat IG. Ni Muhammad Yusof ni Kak Fidah kenal dekat IG juga. Dua-dua ni dah supervisor. Kan bayangkan Kak Fidah tak pernah jumpa pun
Muhammad ni dengan Mazek ni, dia orang ni dah supervisor pun Kak Bella jumpa. Yang baru ni pun supervisor pun Kak Bella belum jumpa lagi, tapi dia supervisor dah. Sebab sangat-sangat senang bisnes ni kan. Kita boleh cari online ya. Ni Kak Nani, Kak Nani, kakak Kak Bidal, Kak Mas, kakak Kak Bidal. Ini paling lama dan Stars Team buat 5 sisi sama tahun. Kita orang join sama tahun 2020. Sampai sekarang masih lagi pegang 5 sisi. Tanpa culas lagi. Kan? Sebab seronok buat bisnes ni sebab banyak bantu orang. Sebab kita orang adik-adik ni suka bantu orang. Seronok kan? Okay. Ada yang cakap kan, saya ni Kak Bida, saya ni tak tahu cakap. Nak kena jual barang ni kena pandai cakap Bida kan. Tapi tengok, ini ialah kita panggil Maksu lah, tengok. Kan Maksu ni tak pergi sekolah, tak pandai menulis, tak pandai baca. Kalau dia nak cakap dengan upline dia, kita kena call dia. Upline dia kena call dia, kena buat video call ke. Tapi kalau tulis sebenarnya tak pandai baca. Tengok kan, income dia 20,000 lebih kan dalam masa 11 bulan. Orang tak pergi sekolah pun boleh sebenarnya, tapi ikut sistem yang betul, konsisten. Dan ini pun bukti umur 70 dah berumur pun masih boleh buat bisnes ni, Aunty Asri. Kan dia tengok dia tak sedar, dia kata tak sedar pun dia dapat bonus. Dan Kak Pida sendiri, Kak Pida punya downline Kak Pida umur dia 82 tahun, sangat aktif. Dan umur 82 pun dia masih boleh buat kerja sambil berlari. Kan? Tu dia katakan dia memang sebenarnya dia nak tolong orang. Umur dia ni dia kata nak bisnes apa lagi Fidah kata kan. Nak tunggu mati je, tapi dia suka tengok orang sihat, dia cakap itu. Kan? Alhamdulillah. Kan? Okey, platform Forever ni platform dah terbaik dah. Syarikat dia dah pengeluar penanak lebah terbesar dunia, penternak lebah terbesar dunia, kalau cerita dia kan. Dan testimoni produk pula masuk Guinness Book Record. Bukan kat Malaysia je. Kan memang beribu-ribu testimoni lah. Line marketing, top 1 highest payout MLM companies in the world. Dan sistem coaching terbaik dunia. Kan? Dan menang Lang International Corporate Titan Award 2018 pernah menang award lah. Dan abang kita sekarang ni dia dah 30 tahun lah tahun ni buat bisnes ni. Okay, kalau awak join bisnes global ni kan, bisnes global akan disiapkan ini yang kita cakap tu, learning portal. Learning portal ni dia ada kena masuk password semua, tapi awak kena masuk join bisnes global ni untuk dapat learning portal yang mahal ni. Dia bukannya murah ni, 2,000 lebih harga dia, tapi awak dapat percuma. Kan, kalau awak ni kita tak takut apa join bisnes ni, sebab apa? Antara leader Forever Living ni kan, ramai yang tersenarai dalam British Media Successful People in Malaysia. Termasuk Abang Kak Bida, Coach Zalin dan MDM Strafidah pun ada dalam ni. Kan? Dan dia setara dengan tokoh-tokoh negara, tokoh politik semua kan. So memang hebat sebab mereka yang join ni kan memang income dia masih juta-juta. Masih juta-juta ya. Okey, ini kan Kak Bida cerita tentang sifu kita Datuk Desmond. Datuk Desmond Kwong ni dia adalah salah seorang panel yang buat tesis tentang semua syarikat, 50 syarikat MLM di Malaysia dah. Dia salah seorang panel. Dan dia dapati kan, Forever Living ni membayar bonus paling besar di dunia. Bukan di Malaysia, di dunia. Sebab dia bayar bonus daripada harga jual. Harga jual dia bayar kan. Dia bagi kita keuntungan 70%. Besar dia bagi kita. So kan kita tak takut apa, duduk kat Forever ni kan, buatlah betul-betul. Mr. Forever ni. Kan ikut guideline, ikut rules, ikut mentor. Macam mana mentor buat, kita mesti boleh buat kan. Tapi syaratnya kena konsisten lah. Okay. Ini dia produk antara produk Forever Living. Sebenarnya kan ini produk ni tak banyak. Kan kita ni Forever produk head to toe je. Senang jual dan sangat reputable. Kan. Kalau case kredit ni ikut currency negara masing-masing lah kan. Kalau Malaysia dalam 2,000 lebih je untuk pergi kepada VIP. Kan. Tapi ini adalah ini cara nak join keahlian Forever lah kan. Ini yang paling best sebab dulu masa Kak Bida join 2020 Kak Bida tak ada pun package ni. Ni Kak Bida nak share tentang keahlian di Forever Living. Ahli biasa kan nak join keahlian, nak dapat tapak bisnes, dengan RM90 awak dah dapat tapak bisnes dah. Awak dapat apps, website, Forever to You, group support, guideline nutrisi semua ada. Basic online juga offline. Dengan RM90 je. Kak Bida dulu buka gerai
RM90 tak pek dah kan. Kalau RM2,500 pun, masa tu ada modal RM2,500 je untuk buka gerai pun tak cukup. Sebab gitu kena top up lagi. Kan. Tapi dengan RM90 dah ada tapak bisnes dah. Tapi hanya lesen berniaga di 3 negara, di Malaysia, Brunei, Singapura. Dia hanya boleh membeli sebenarnya. Dan harga produk kan, harga aloe vera tu, contoh satu ya, 110-5 sen sebab awak dapat 5%. Kalau awak join RM90 ni. Tapi kalau join ahli VIP, nak join ahli VIP ni kan, dia kena 2,147 ni. Dapat dalam 17 ke 18 barang. Macam tu. Kan, tapi keuntungan awak 30%. Boleh masuk 170 negara. Terus masuk global dah. Kan ada kawan saudara mara duduk kat Australia ke, duduk dekat dekat Dubai, Abu Dhabi ke, kat mana negara Timur Tengah kan ramai kan orang Malaysia duduk sana. Ajak dia join. Lepas tu dapat bonus dalam EED. Awak bayangkan kan, harga aloe vera RM106.80 tu, awak punya harga RM81.75 bila awak dah VIP. Walaupun awak beli satu barang. Tapi Forever baik, dia Forever sangat-sangat baik. Dia siapkan package Start Your Journey Pack ni. Start Your Journey Pack ni kan, awak akan jimat RM500. Ni tak ada yuran tahunan. Tak ada maintain. Kan, dapat produk lagi bernilai RM1,630, produk yang awak dapat tu. Dan free aloe vera. Dia tak ada minimum order, maksudnya kalau macam awak beli produk ni, dalam produk ni tak ada pula ni nama Bipropolis, tak ada pula. Sedangkan awak perlukan Bipropolis, awak pergi center atau pergi dekat app, satu produk pun awak dapat diskaun 30%. Tak ada maintenance. Kan. Lepas tu kan free apps dan website sama macam tadi, dapat free. Dan contoh kalau awak masuk package yang nombor 1 tu, yang 1626.30 tu, awak nak guna semua barang kan, nak bagi mak, nak bagi ayah, betul kan, ada pula nak sepupu tu masalah PKOS semua kan, betul, barang awak habis. Kan. Lepas tu dia dia nak beli package awak juga. Dia kata nak guna semua family juga kan. Eczema lah, cirrhosis lah, macam penyakit kan. Lepas tu bila dia join package sama macam awak kan, awak akan dapat 405, iaitu daripada harga jual. Kalau ikut package bawah tu lagi lebih. Sebab dia lagi mahal sikit kan, lagi lebih. Bila package tu lagi mahal, awak dapat lagi lebih lah. Macam tu. Sebab diskaun pada orang baru, awak dapat daripada harga jual 25%. Sebab orang baru masuk 5% kan. Nampak tak sini? Okey. Ramai yang kata, ada cakap sini lah kan, macam mana nak jual produk? Dia kata kan, kan susah nak cakap dengan orang, orang tak percaya tu, ni boleh mula lagi dia cakap macam kan. Tapi paling senang, setiap bulan kan, Forever Living buat Clean 9. Clean 9 ni ialah 9 hari. 9 hari proses detox whole body lah, seluruh badan. Dia bukan untuk orang kurus badan je. Kurus badan ni memang kita kena ikut program dia kan. Tapi dia untuk buang segala penyakit. Sebab bila Kak Pida pun ada dalam grup ni, dan sama-sama buat masa tu kan, daripada mula tu, mula program sampai lah hari ke-9 tu, ada je healing crisis, iaitu bila buat ni kita kan bagi kita punya perut berehat, usus kita berehat, badan kita berehat, organ-organ dalaman kita. So akan yang buat kerja ialah suplemen tu. Sebab tu mesti ada tindak balas, tapi tindak balas yang baik. So program ni memang korang kena join program Clean 9 ni. Dan ada set Clean 9 ni dalam apps. Dan Kak Pida nak beritahu commissionnya kan, kalau awak join Business Global ni, antara 400 ke 800 orang tau. Sebab tu kalau aloe vera ni kan, kalau awak di 5%, awak harga 110.95 sen. Kalau awak dekat 30%, 81.75 sen. Sini jimat RM27. Macam tu kat madu kan. Tengok betapa bezanya 5% dengan 30%, dan omega 3 plus juga. Kan, bukan sikit beza dia, memang besar keuntungan runcit dia. Itu masuk akaun lain. Okey, ini package yang di VIP tu, RM1,600. Tapi ada juga kata, Kak Pida saya nak belum lagi dapat join sebab saya nak kumpul modal dulu. Tak payah, jangan tunggu kumpul modal dulu. Join RM90 tu kan, lepas tu awak ambil ni, awak dapat satu botol aloe vera gel yang tepi tu dengan apps, website semua. Betul, awak belilah barang contoh omega ke madu, ambillah satu personal care. Berapa bajet awak ada di bawah 500. Kan, dengan bajet awak ni kan, awak akan dapat ni lah modul gerak kerja, dan awak akan dapat ni flyers, semua kan upline awak kasihlah. Dan ini support system. Kan boleh juga bermula dengan
apa ni, tak sampai 500 ni, atau awak nak beli beberapa produk pun terpulang. Tapi jangan bermula dengan aloe vera satu je. Kan aloe vera satu ni buat geli-geli usus je, geli-geli dalam perut tu kan. Dia aloe vera ni dalam 10 hari je macam tu minum kan. Takkanlah satu botol je. Kan sekurang-kurangnya awak kena tambah lagi dapat 5%. Kalau awak nak pergi ke 30% bukan susah, senang je. Kan Kapidah selalu tunjuk yang ni. Kan kata kan dia tak ada modal lagi, nak tunggu pula bulan depan sekali 5 bulan 6 bulan lambat. Kan cara dia kan aloe vera ni dengan omega ni awak satu set ni awak jual kepada 6 orang. 6 set ni tak kisahlah seorang 2 set ke lagi copek kan nak ke VIP. Kan betul. Atau 3 set ni. Set basic detox ni iaitu aloe vera, omega dan madu. Ini awak cuma tolak kepada 6 orang, 6 set. Kat sini pun awak ada ni kan. Untung kat sini RM1.15. Kalau madu ada ramai yang boleh VIP dengan madu. Memang sangat ramai. Sebab dengan jual 14 botol madu je kan, awak boleh pergi kepada VIP. Dan macam tu juga aloe vera sebotol pada 17 awak cari 17 orang lah untuk dapatkan 16 orang untuk dapatkan VIP. Omega 3 Plus ni dia sepatutnya 15 botol kot, 17 kot. Itu salah ni. Tapi kita ni boleh kira balik kan dalam 70 botol lah macam tu. Jual dan awak boleh terus VIP. Dan tak kisah, mungkin ada orang tu nak set kencing manis. Kan dia aloe vera tu omega propolis. Kan. Lepas tu ada orang nak 2 kan, awak boleh campur-campur kan, boleh awak pergi kepada VIP. Senang je nak pergi VIP ni tanpa guna duit sendiri. Pun Kak Pida akan ajar. Okey. Ini kan bila awak dapat awak RM90 tu kan, awak akan dapat website percuma, app percuma kan. Untuk nak pergi VIP pun senang kan. Boleh tunjuk produk yang ada kat kedai awak, tunjuklah kan. Kalau awak buat sale untuk pergi ke VIP tu. Betul. Website ni dapat percumalah pendaftaran untuk postage, ahli boleh tengok kita punya bonus recap, senarai harga, semua segala kupon hadiah kan kat apps ni. Dan Alo Point ni. Alo Point ni sebenarnya kan Forever dia nak bagi duit. Awak tak membeli pun Forever bagi duit. Rajin-rajin masuk. Kan sebab Kak Pida suka tunjuk apps ni. Kan kata Kak Pida saya tak beli pun saya tengok ada tambah-tambah sebab dia rajin klik dekat Alo Point tu. Satu hari RM1, satu tu RM1 tu, 1 point tu. Tapi jangan tak nak beli pula, belilah kan nak guna. Tapi tambah-tambah Alo Point tu. Sebab Alo Point ni kalau 300 tak salah Kak Pida kan RM10. Kau dapat RM10. 500 Alo Point RM10. Lepas tu 600 Alo Point ke? Macam tu kan dapat RM50. Dan 1,000 lebih Alo Point dapat RM100 voucher. Boleh tukar barang. Boleh tukar barang sebenarnya. Kan daripada kadang-kadang awak beli tak sedar, kadang nak belikan untuk orang untuk mak saudara, sepupu nak beli, dan pada tu Alo Point bertambah-tambah. Sebenarnya tu duit. Atau boleh redeem dengan barang juga. Barang-barang memang best-best lah kan. Okey, ini kan ribuan bahan marketing dan tools percuma. Kalau awak jual RM90 tu kan, awak dah dapat ni lah bahan-bahan dekat tools percuma kat Telegram ni. Klik-klik semua dah ada. Belajar selesai satu-satu. Kalau tak dapat masuk, awak keluar balik, nanti masuk balik. Kan kat sini semua lengkap dah. Dengan tak nak belajar. Kan nak fikir lagi, masih nak fikir lagi. Inilah bukti kejayaan kan. Modal sekali tapi untung berkali-kali. Modal sekali tadi masuk VIP tadi RM1,630 kan. Tak perlu pun bulan depan awak nak masuk RM1,300 lagi, RM1,600 lagi. Kan awak cuma beli produk yang berapa yang awak nak tambah, dapat keuntungan 30%. Ini buktilah income yang masuk dekat ni bonus recap ni. Ini setiap bulan. Tengok peningkatan di setiap bulan kan. Kan bukan cerita gembang, ini ialah kenyataan. Boleh tengok bonus recap ialah real, sen-sen pun dia tunjuk kan. Dan awak akan menikmati bonus yang sangat-sangat besar. So kalau kita turun terbalik bekerja kat Forever ni sangat-sangat berbaloi. Kan sebelum ni turun terbalik ke company yang pada BB tu kan dapat untung runcit ya kan, tak ada pun masuk account. Tu yang kita tak nak macam tu kan. Ni semua ada bonus setiap bulan. Okey, nak buat duit 5 angka guna apps. Kan apps ni boleh dicarakan untuk buat duit 5 angka. Sebab kat sini kita
ada group support tu, kan dalam ni akan ajar tentang buat CapCut, macam mana nak branding, buat live, buat konten, video, nak orang chat kita, sebab sekarang ni memang zaman online. So kita tak boleh nak tolak online ni. Nanti jadi macam apa ni? Macam nama tu telefon lama tu Nokia, Nokia kan. Dia tolak, dia tak nak boleh sambung dengan Android. Tengok jadi apa. Dulu-dulu semua orang Nokia je kan. Sekarang ni orang pilih Apple kan, atau dan ada telefon lain yang ada Android. Tak nak macam tu. So jangan melak arus, sebab kita memang kita kena tanam iklan di semua media sosial. Akan diajar semua kan, dekat Facebook, dekat Instagram. Situ kita boleh buat majalah kita tentang produk. Kat mana pun ada majalah tentang produk juga. Dan Zoom kan setiap malam ada kelas ni. Kan kalau terlepas kelas boleh dengar recording semua. Semua ada, nak dan tak nak. Telegram ni semua ada. Apa ni, kita nak belajar tentang produk, tentang syarikat, demo, kilang, makmal, semua segala ada sini. Nak apa lagi kan, semua dah siap. Kan nak berjaya sebenarnya bukan sebab usaha saja. Kan dulu tak pernah ingat kan, kalau dulu nak kaya kan, kau nak kerja koreh pagi sampai malam. Tapi sebenarnya kan kita bukannya pasal tu tau, tapi sebab pemilihan platform, pemilihan syarikat kita yang salah. Sebab tu kan buat tak jadi, buat 2 tahun berhenti, 3 tahun dah naik, 3 tahun lepas tu rasa macam tak boleh pergilah syarikat ni. Kita berhenti, kita mula balik dari zero. Ponik macam tu kan, sampai bila kita nak buat bisnes penat macam tu. Sebenarnya kita kena pilih platform yang betul, yang tepat. Itu yang penting sebenarnya. Supaya kan usaha kita berbaloi. Tu tak kan? Kalau kita keluar duit pun kita tak rugi, sebab kita akan dapat lebih pada tu. Kan? Pilih platform, sistem dan mentor yang betul. Kan? Kita jangan ikut mentor yang ni, dia sendiri tak faham. Kan tentang plan tu. Kan untuk nak jadi usahawan, itu saya bawah tak nampak tu kadang kan. Kan. Okey. Ini ialah ni video Forever Global di Singapura. Kan, insyaAllah. Mungkin awak kan, kita semua adalah salah seorang di antara penerima chairman Boris Manager juga seperti mereka. Tak ada suara Kak Fidah. Lemak tak suara. Dah lah apa tak suara. Kena tutup dulu, lepas tu share semula, lepas tu share sound. Tu ada apa ni sound dia, tak tahulah kenapa tiba-tiba tak ada dah. Dah share sound tu belum? Dah tekan klik kat share sound tu belum? Tak ya. Baru share semula slide. Alright. Sekejap. Ni tekan apa Fidah? Okey. Sekejap ya. Kita dengar tak ni soundnya? Rasa ada tadi ya.
Okey tak? Belum klik tu, besarkan dulu. Kat bawah ni, tekan bawah ni, yang warna orange ni. Okay. Alright, baik. Bukan dia. Ni ada suara Ibu Daya? Tapi ada suara tapi video tak jalan. Besarkan dulu slide. Okey. Ingat? Betul tak? Video tak jalan, besarkan slide. Tak jalan ke tak, Besarkan slide dulu. Besarkan slide dulu, lepas tu baru buka video. Dah besar kan? Salah tekan. Stop share, share semula. Okay, share semula. Besarkan dulu yang bawah ni. Bawah sekali ni. Bawah sekali ni ada slide akak kecil ni. Slide akak kecil. Boleh kecil ke? Tapi dekat akak nampak besar. Tempat kami kecil. Oh ya ke? Lama memang tu yang tak nampak ni Fidah sebab memang besar Tak apa, sini. belajar. Maksimum. Lepas slide tak jalan kak, besarkan slide dulu. Sebab dia memang dah besar kat sini. Tak tahu kenapa tak keluar sana. Cuba lagi sekali sampai berjaya, insyaAllah boleh tu. Dia kalau tak belajar nanti tak pandai. Yang ni tekan view slide ke resume? Ya, dia kena Tekan yang mana? cuba tekan view slide. View slide. View slide. Lepas tu bawah ni. Resume kak, resume. Resume. Resume atas tu. Sekali ya. Okay. Besar tak? Okay. Baru okey. Ya. Tekan play. Jalan, play. Play. Tak. Ni tak. Ni tak. Play. Button orange tu. Tengok. Ada sound tak? Tapi dah video tak jalan tu. Kan kita tak jalan. Masih je. Mana kak problem ni kot? Tak, memang akak je tak jalan. Dia kan. Tak boleh lah kak. Tak boleh. Apa ni? Boleh. Saya tak bergerak. Orang lain tak tahulah. Tak tahulah line ke apa ni. Tadi line akak memang dia macam Okay. Line tu. Line. unstable. Unstable tulis tadi. Line tak stabil. Itulah. Tapi sini memang ada bunyi lah. Okay, stop Stop. Nanti kat atas kemudian Tak ada ya? Dia hilang Okay, terima kasih semua yang join kelas malam ni. Okay, InsyaAllah.
Okey tak kan? Walaupun ada gangguan teknikal, minta maaf. Kita tak tahu sebab apa. Tadi slide pun tak jumpa tadi. Biasanya okey je slide jumpa kan? Cabaran tu. Okey semua. Kak Vida, ni. Fidah, ni MBM Setia Fidah ada sambung tak? Ada pesanan apa-apa tak? Okey, tahniah pada 32 orang yang stay ni. Semua dah jelas. Kalau tak jadi VIP sekarang, kemungkinan besar bulan Jun nanti kita tak ada lagi promosi yang jimat 500 ni. Mungkin VIP dah jalan kepada 2,147 dengan harga asal yang dulu-dulu. Kita berharaplah ada lagi promosi daripada HQ yang jimat 500 ni. So sebelum berakhir bulan Mei ni, Kak Vida harap semua boleh cepat-cepat grab, ambil peluang. Nanti kalau kami mentor-mentor tak bagi tahu, kenapa tak bagi tahu? Tak tahu pun. Macam tu kan. So yang mana belum upgrade VIP, upgrade cepat-cepat. Yang baru join, betul-betul belum pernah dengar peluang ni. Ini adalah peluang yang paling terbaik untuk anda bermula. Sebab kat sini modal kecil untung besar. Kak Vida rasa manager Farida Awesome tadi dah bagi tahu semua dah. Dah jelas dah. Okey, kita akan ada kelas bisnes pada hari Jumaat lagi. Boleh juga masuk selagi mana korang tak jelas, boleh tanya dengan mentor. Tanya sebanyak mungkin dan jangan dah tahu tapi lambat-lambat mula. Okey? Dah tahu cepat-cepat mula. Terima kasih manager Kak Farida Aziz untuk malam ni bagi sedekah lisan, tenaga, masa. Alhamdulillah, kita jumpa semua kat puncak kejayaan insya-Allah. InsyaAllah, amin. Okay, kita sudahi majlis ni dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okay, terima kasih semua yang join kelas malam ni. Yang 31 partisipan, walaupun ada problem kan, ni Kak Vida ucap terima kasih dan tahniah semua. Dan kita bertemu di puncak kejayaan insyaAllah. Bye. Kau tak ambil gambar ke? Tak ambil gambar Tak payah. Assalamualaikum semua. Bye.